Jangkitan influenza A dan B di negara ini meningkat ketara berbanding 14 kluster minggu sebelumnya dengan sebanyak 97 kluster jangkitan dilaporkan pada Minggu Epidemiologi 40/2025. Selangor mencatat jumlah tertinggi dengan 43 kluster, diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya 15, Pulau Pinang 10, Johor 9 dan Kedah 5. Majoriti kes berlaku di sekolah menengah, sekolah rendah dan tadika. Kamu dengar berita tadi tu kan? Sekarang ni, virus influenza makin merebak dalam kalangan murid-murid sekolah. Kamu tahu tak apa itu influenza? Influenza ialah penyakit jangkitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala influenza akan muncul 1 hingga 4 hari selepas kamu dijangkiti oleh virus influenza. Antara gejala influenza ialah seperti demam yang tinggi, batuk, selsema, sakit tekak ataupun muntah-muntah dan cirit-pirit. Untuk mengelakkan daripada dijangkiti virus influenza, kamu mestilah mengamalkan amalan-amalan penjagaan kesihatan yang sempurna. Contoh penjagaan kesihatan diri macam Cina pakai sekarang ni lah. Cina pakai pelitup muka. Selain daripada itu, kamu mestilah menjaga kebersihan tangan, sentiasa membasuh tangan dan juga boleh pakai hand sanitizer. Bagi mereka yang telah dijangkiti influenza, kamu kena jumpa doktor. Jangan jumpa Cik Nah pula. Cik Nah tak ada ubat. Doktor boleh memberikan kamu ubat yang sesuai dengan kesihatan kamu. Sekian sahaja pesanan khas daripada Cik Nah dan Unit 3K SKRP. Jumpa lagi. Bye-bye.